Dekat tangan saya ni ada 5 gram emas public gold. Yang mana 5 gram ni harga sekitar 3,500. Hari ni lah harga dia. Sekarang saya berada di Pulau Maiga. Okay, di Semporna, Sabah. Kos untuk datang sini sekitar 3,000 lebih. Termasuk flight lah. Penginapan semua dah disediakan dengan package tu. Jadi, kos ni dah cukup untuk saya pergi travel ke pulau. So dengan kata lain, kalau saya ada 5 gram ni, setiap tahun saya boleh je pergi travel. So, macam mana cara nak buat? Kita sebenarnya ada dua pilihan. Kita boleh sama ada nak jual ataupun nak pajak. Tapi saya recommend kita gunakan cara pajak. Cuma teknik ni hanya sesuai untuk orang yang ada kemampuan untuk bayar semula dalam tempoh 6 ke 12 bulan. Sebab ada orang dia boleh berdisiplin bayar hutang. Tapi dia tak boleh berdisiplin dalam buat simpanan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita pajak emas ni untuk dapatkan pinjaman dan kita teruskan niat untuk pergi travel. So nanti dalam tempoh 6 bulan ni kita tebus balik sebab kita memang akan cari juga duit mana-mana untuk pastikan emas ni kembali kepada kita. Sebab emas ni dia ada satu sifat iaitu sifat sayang. So kita sayang nak melepaskan dia. So kita akan tebus semula emas ni. At last, emas dapat, travel pun dapat. Jadi bagi orang yang tak boleh nak menabung, emas adalah solution untuk backup belanja hangus. Boleh follow saya untuk dapatkan lebih banyak lagi tips menarik dengan emas.